Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Nalar Politik. Ini merupakan episod akhir siri pendedahan ketakutan sebenar Muhyiddin terhadap Hamzah. Dalam politik lama, kuasa dirampas melalui undi, mesyuarat agung atau pakatan sulit. Tetapi dalam politik hari ini, kuasa boleh beralih dengan cara yang jauh lebih senyap, iaitu apabila semua pihak mula merujuk kepada orang yang sama. Dan orang itu hari ini ialah Hamzah Zainuddin. Peralihan kuasa tidak bermula dengan pengumuman. Ia bermula dengan ayat kecil. Cuba tanya Hamzah dulu. Apabila ahli parlimen merujuk Hamzah sebelum presiden, rakan gabungan juga mula menunggu isyarat dari Hamzah. Media pula anggap Hamzah sebagai suara PN. Itu bermakna secara psikologi, kuasa telah beralih arah. Sungguh pun Muhyiddin masih presiden, tetapi autoriti beliau tidak lagi eksklusif. Dan bagi seorang pemimpin, kehilangan eksklusiviti ialah permulaan kejatuhannya. Dan ini yang sedang berlaku ke atas Muhyiddin. Kekuatan Hamzah pula jelas. Beliau tidak nampak sebagai pemimpin yang tamak jawatan, tetapi menguasai proses politik, baik dalam kesepakatan dan suara semak dan imbang kerajaan. Kem Muhyiddin menggambarkan Hamzah mengejar jawatan presiden. Itu kesilapan terbesar Kem Muhyiddin. Sebaliknya, Hamzah menguasai proses membuat keputusan, aliran maklumat dan koordinasi politik harian. Realiti ini dilihat tanpa perlu membuat kenyataan menyerang Muhyiddin, sekaligus meletakkan Hamzah dalam kedudukan yang kukuh. Dalam politik, orang yang kuasai proses tidak perlu menjerit, tidak perlu guna perlembagaan dan tidak perlu memaksa sesiapa. Bagi orang ini, kuasa datang kepadanya secara semula jadi. Ini yang berlaku pada Hamzah. Muhyiddin pula terikat kepada mesyuarat formal, struktur hierarki dan sokongan kelompok oleh orang-orang yang bergantung padanya. Ini mencipta jurang antara kuasa sebenar dan kuasa rasmi. Loophole fatal Muhyiddin ialah beliau bertindak menyingkirkan Hamzah dengan harapan kuasanya kekal. Ini juga salah faham yang sangat kritikal oleh Muhyiddin. Ketika Muhyiddin menyerang Hamzah secara terbuka, tanpa sedar beliau mengakui Hamzah ancaman sebenar. Tetapi jika beliau berdiam diri, pengaruh Hamzah akan lebih meluas. Inilah dilema yang telah memerangkap Muhyiddin. Akhirnya, Muhyiddin terpaksa memilih serangan melalui lembaga disiplin, guna bahasa peraturan, perlembagaan dan naratif prosedur hingga Hamzah dipecat. Tetapi tindakan ini menghantar mesej yang salah kepada ahli dan rakyat. Iaitu rakyat melihat Muhyiddin gagal menewaskan Hamzah dengan cara bijaksana, sebaliknya mengenepikan Hamzah dengan menggunakan lembaga disiplin, satu cara yang amat amatuh. Dalam politik, itu pengakuan kelemahan. Hamzah menang kerana beliau tidak memberi alasan untuk diserang. Muhyiddin gagal melihat taktik ini. Hamzah tidak melawan, tidak melatah, tidak membalas dengan kecaman seperti orang-orang Muhyiddin. Dan ini membuatkan serangan ke atasnya kelihatan tidak adil, berlebihan dan bermotif peribadi. Dalam politik persepsi, siapa yang kelihatan dizalimi selalunya menang simpati, walaupun tidak diminta. Muhyiddin pula terperangkap dalam imej, menghukum orang sendiri, mencari musuh ketika parti sedang goyah, dan imej pada rakyat merudum. Ini menguatkan naratif bahawa masalah sebenar bukan Hamzah, tetapi keupayaan Muhyiddin memimpin. Hakikat yang berlaku hari ini, Hamzah menenggelamkan Muhyiddin tanpa perlu menjatuhkannya. Inilah mimpi ngeri sebenar Muhyiddin. Apa yang berlaku ketika ini? Muhyiddin masih presiden, tetapi tiada dukungan akar umbi. Dia tersudut dalam pujian orang-orang di kelilingnya. Muhyiddin dibiarkan hanyut oleh orang-orangnya sendiri. Dalam politik, ini dipanggil peralihan senyap. Tiada kudeta, tiada undi tidak percaya, tiada mesyuarat luar biasa. Hanya satu hakikat pahit. Muhyiddin masih ada, tetapi tidak lagi diperlukan. Kuasa Hamzah hari ini bukan kuasa menerusi jawatan, tetapi Hamzah ada kuasa kepercayaan, keupayaan dan rakan. Akhirnya, ketakutan Muhyiddin kini menjelma di depan mukanya. Pemecatan Hamzah telah merobek bersatu hingga akar umbi parti ini lumpuh. Pada masa yang sama, rakyat, ahli parti dan malah ketua-ketua parti politik serta NGO-NGO sedang menunggu langkah Hamzah. Mereka menunggu kerana mahu menyertai perjuangan baharu. Kini, kejatuhan Muhyiddin tidak dapat dielakkan. Mereka hanya mampu menundanya sahaja.
Inilah tragedi seorang yang pernah dianggap wira rakyat, tetapi akhirnya tewas dengan egonya sendiri hingga tercicir dalam arus perubahan. Masa depan baharu kini sedang menanti untuk diterokai. Perjalanan masih jauh dan ia menuntut banyak pengorbanan. Sampai di sini dulu siri pendedahan ketakutan sebenar Muhyiddin terhadap Hamzah. Kita akan kembali lagi dengan Nala Politik dengan kupasan isu-isu politik yang lebih menarik dan bermakna. Teruskan bersama MalayDaily.com. Sekian sahaja.